simpan 50 gram emas dalam tempoh hanya setahun. Boleh ke? Jawapannya boleh capai kalau kita tahu strategi yang betul. Jadi bagi tuan-puan yang nak ada target yang sama, iaitu nak kumpul 50 gram emas dalam masa setahun, teruskan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa save dan share untuk rujukan yang akan datang. Cara yang betul sebenarnya sangat-sangat mudah. Untuk capai 50 gram ni dalam 12 bulan, kita boleh bahagikan jumlah tu dengan 12 bulan. Jadi setiap bulan, perempuan cuma perlu konsisten simpan 4.2 gram emas. Bila dicampurkan selama 12 bulan, tuan-puan akan capai 50 gram emas. Nilai 50 gram emas hari ni lebih RM20,000. Jadi, dengan sedikit disiplin dan konsisten, tuan-puan boleh kumpul RM20,000 dalam masa tahun tanpa sedar. Macam mana caranya? Setiap kali gaji masuk ataupun bila dapat bonus, alihkan sebahagian daripada duit tu yang kita tak nak guna. Simpan dalam bentuk emas. Dalam tempoh kurang dari 2 tahun, simpanan tuan-puan akan berkembang. Dan lebih cepat kita tambah simpanan, lebih cepat juga gram emas kita bertambah. InsyaAllah dengan cara ni kita boleh capai target untuk miliki 50 gram emas. Jadi bagi tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, boleh terus klik link di bio ataupun tengok pin video tutorial untuk daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.